Hi everyone. Hari ni saya nak buat matematik tambahan, praktis formatif 1.1 bab 1 sukatan membulat tingkatan 5. Okey, baik. Jom kita mula. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah menggunakan pi sama dengan 3.142. Okey, baik. Sebelum kita mula, saya nak tunjuk satu benda. Ni nota bila kita nak tukarkan daripada radian kepada degree dan daripada degree kepada radian ataupun darjah, sama je kalau dalam bahasa Melayu. Okey. Jika awak ada radian dan awak nak tukarkan kepada degree, awak kena darab 180 per pi. Dan sebaliknya, kalau awak ada degree, awak nak tukarkan kepada radian, awak kena darab pi per 180. Dia terbalik antara dua ni. Okey, baik. Jom kita go to soalan pertama. Kita ada 7 per 12 pi nak ditukarkan ke dalam radian, kepada radian. Jadi, macam nota tadi, awak ada radian, nak tukarkan kepada darjah, awak kena darab 180 per pi. Jadi, awak darab je 7 per 12 pi darab 180 per pi. Bila tengok kat sini, pi dengan pi kita boleh potong dua-dua, dan tinggal 7 per 12 darab 180. Awak tekan kalkulator, akan dapat 105 darjah. Okey, jom ke soalan kedua. Sama je macam tadi, kita ada radian which is 4 per 3 pi, nak tukarkan ke dalam darjah. Jadi nak kena buat apa? Daripada radian kepada darjah, awak kena darab 180 per pi. Awak tekan je kalkulator. Bila kita tengok kat sini, pi dengan pi boleh potong. Tekan kalkulator, awak akan dapat 240. Okey, untuk soalan C pula, dia bagi kat sini 2 radian dan awak nak tukarkan 2 radian ni kepada darjah. Jadi nak kena buat apa? Macam biasa je, darab dengan 180 per pi. Kita ada 2 radian, darab dengan 180 per pi. Disebabkan yang ni, soalan ni dia tak ada pi, jadi awak kena tukarkan nilai pi tu dengan 3.142. Dan bila awak tekan kalkulator, akan dapat 114.58 darjah, ataupun boleh juga buat dalam 114 darjah 35 minit. Untuk soalan D pula, dia sama je macam soalan C tadi, cuma kali ni 4.8 radian. Dah, kita buat je macam biasa, darab dengan 180 per pi, tapi pi kat sini saya dah tukar terus 3.142. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 274.98 darjah ataupun 274 darjah 59 minit. Okey, itu untuk soalan 1.